Hai, jumpa lagi bersama Pak Abu di dalam channel Hillary Jauh. Okey, hari ini Pak Abu nak unboxing barang-barang kita camping nanti. Sebab hari kita camping semakin hampir, jadi Pak Abu nak unboxing barang-barang yang telah kita order tu. Banyak barang-barang yang kita perlu untuk kita camping. Ni guys, paling barang yang paling penting tu ialah kita unboxing kita punya kemah. Ini dia kita punya kemah guys. Berat guys. Kita tengok. Untuk info, kita pergi ke Nanga Linsum, Layar Betung. Kita camping bersama Persatuan YouTuber Sarawak, PYS, diketuai oleh Sifu Abun Bilun. Hey guys, ini dia kemah yang kita order. Dia baru datang 2-3 hari lepas. Okay, Pak Abu belum sempat unboxing, tapi hari ni kita unboxing dia. Okay, berat guys. Rasanya dalam 20 kilo ada ni. Okey, unboxing. Ini dia kemah guys. Bentuknya adalah macam ni. Bentuk kemah kita. Kemah ni muat dalam 5 ataupun 6 orang lah. Cukup untuk satu family. Okay guys, kita tengok apa yang di dalam. Kita punya teman seorang, brother Dexter, dia juga order kemah seperti ini, hampir sama seperti ni lah, ataupun memang sama seperti ini. Ini dia guys, kemah yang kita order tu. Rupa dia macam ni. Okey, dapat nampak tak? Okey, kita tengok apa yang di dalamnya. Besar guys. Ini dia. Kalau kita buka ni, mungkin kita akan buka dekat family camp nanti. Kita buka sekarang, mungkin kita pasang balik. Kita tak sempat unboxing yang lain nanti. Okey, kita unboxing yang lain dulu sebelum kita tengok apa yang dalam ni. Besar ni guys, nampak besar ni. Kalau nak buka memang tak cukup ruang. Okey, kita simpan di tepi dulu. Bersama camp ni tadi, kita ada tilam. Kita disertakan dengan tilam sekali.
Okay. Tilam ni saiz 200 kali 150 kali 25 cm, muat untuk 3 orang. Tapi kita ada satu tilam lagi, muat untuk 2 orang. Cukuplah, dah cukup. Kita tengok tilam camping guys. Ya, tilam camping kita. Auto WTHB Auto. Itu dia nama company yang kita order dari online. WTHB Auto. Kira pun dari WTHB Auto. Okay, tilam ni berwarna beige, berwarna mat. Dia sertakan dengan peniupnya. Dia auto tube. Dia ada barang pakai tube-nya sendiri dalam. Kita tengok sekejap kemah kita. Tilam kita. Ini dia punya switch off. Oh. nanti dia kembang. Kita jangan lama sangat Nampaknya okey ni. Berfungsi. Ini untuk membuang angin, ini untuk memasukkan angin. Okey, masuk angin, buang angin. Okey, ini off. Dia ada sertakan dengan charger USB-C. Charger USB-C. Okay guys, mantap. Kalau charger kita bateri dia habis, kita ada manual pump pakai mulut. Kami pakai mulut tu nanti pengsan lah. Tilam besar ni. Okey, kita unboxing satu lagi guys, barang yang kita order. Untuk keselesaan, kita ada order kipas. Okey guys, ada kipas. Oh ya, kita ada tilam juga guys, bantal beserta dengan tilam tadi. Ada bantal. Okey, ini dia kipas. Kalau kita kepanasan, on saja kipas. Ini sama dengan kipas Chef Rossi. Chef Rossi dia yang showkan kita beli kipas ni. Kita test dulu guys. Okey.
Cantik. Okay, thank you Chef Rosie telah rekomenkan kipas ini. Kipas camping. Okay, ada satu lagi guys. Kita ada ceiling fan. Ini Mami Dolia order, iaitu ceiling fan. Kipas juga, tapi dia di atas. Kipas ceiling. Okay, kita tengok apa yang Mami Dolia order. Sebenarnya bukan Pak Abu saja yang order, Mami Dolia pun dia order juga guys. Bersemangat betul dia nak camping. Kipas ceiling. Nanti kita gantung dekat kemah. Kipas. Ini dia punya fan. Dia punya fan. Kita cocok sini. Kita ada satu kipas nanti. Okay. Unboxing lagi. Unboxing. Ni ialah Mami Dolia juga order. Oh, ini adalah tray untuk kita makan guys. Lauk, simpan nasi ataupun simpan lauk ke. Okay, setelah kita makan, Mami Dolia dia tak mau kita pakai yang plastik. Mungkin dia tak suka plastik, dia order yang besi macam ni, yang ada penutup juga. Okay, satu lagi guys, kita ada ni. Kita ada tilam yang satu lagi yang tak ada auto pump dia. Ya, kita gunakan external pump ni. Pump yang dibeli separate, dibeli berasingan. Ni dia pump dia, kecil saja kan, tapi dah dapat pump tilam yang besar. Okay, kita test. Power juga guys. Ni kalau hidupkan api boleh juga. Tiup saja. Hidupkan api barbecue kita. Okey, kita tengok yang satu lagi. Ini sudah. Ada lagi. Kita ada ni. Ni penting guys. Ini ialah kita punya kemah yang di atas kemah tu, yang dinamakan apa ni, fly seat. Dia daripada Hutan King. Kita tengok apa yang di dalam. Dia macam tenda tapi
Ini dia, hutan king. Pun raja hutan king. Kita tengok hutan king, raja hutan. Ni besar guys. Ni nampak memang besar ni guys. Kalau kita buka dia, memang satu bilik ni penuh. Baru dia ada berserta dengan dia punya tulang. Dia punya tulang. Ya. Kita pacak dia, dan kita sambung dia pakai tali ni. Ni untuk kita tahan tali dekat tanah. Okey, mantap. Okey, kita simpan dulu guys. Hutan king. Okey, ini kita ada order satu lagi guys. Barang ni penting juga, sebab kalau kita tak ada ni, kita tak lapis kita punya bawah kemah tu, nanti kemah tu basah dekat bawahnya. Jadi kita order ni untuk mengelakkan di bawah kemah tu basah. Ini dia. Nanti kita letak di bawah kita punya kemah. Ini waterproof. Ini besar. Kalau kita buka dia, memang satu kemah ni. Okay. Yang nampak kecil tetapi padat. Okey, kita ada lagi dari yang di order 5 minggu ya. Sekejap guys, kita ambil. Kita tengok sekejap apa kami sudah order. Kemudian dia bersemangat. Sama guys. Ini kita letak di bawah kemah kita. Ya. Kita pun kita letak jadi untuk dijadikan tikar. Yang ni besi yang kecil sikit. Okay. Ini boleh kita jadikan tikar. Okay, satu lagi Mami Dolia order. Ini ialah camping light. Ni penting guys, camping light. Pak Bu itu order solar light untuk kita pakai malam. Ini ialah untuk kita menyuluh di waktu malam dan suluh camping light. Lampu suluh ni penting guys kalau kita camping. Adalah barang yang wajib. Oh, ini bukan lampu suluh guys. Ini camping light. Camping light ni macam ni, berbentuk klasik. Berbentuk klasik macam lampu gas. Ini dia.
kita gantung untuk menerangi sekeliling kemah kita. Okay. Mantap. Pak Bu tak terfikir benda ni. Mami Dolia dia terfikir benda ni. Mantap. Mami Dolia. Yang penting ni, selain daripada lampu solar, kita perlu camping light. Ni adalah guna bateri guys. Nanti kita masukkan bateri, baru dia menyala. Okey. Nampaknya macam ni saja. Ada lagi yang barang-barang kecil tu kita tak sempat nak ambil buka semua. Kita buka yang barang yang penting je. Tikar. Dan di bawah kemah kita, yang di atas kemah kita yang ke barang-barang yang penting. Selain daripada itu, kita tengok nanti dekat campsite kita, iaitu di Nanga Linsum, Layar Betong. Okay guys, itu saja pada kali ini. Hope to see you guys soon on my next content. Jumpa kita di Nanga Linsum. Okay guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Hilary Jabu. See you on my next content. Bye. Hai, jumpa lagi dengan Hilary di